Dekat sebelah dia ni, ini adalah Saidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Hari ni ada baca tak? Kalau belum baca, terus cepat-cepat baca. Sebab apa? Siapa yang baca pagi ataupun malam, kalau kita baca pagi dan meninggal sebelum malam, Allah janjikan kita syurga. Dan kalau kita baca sebelah malam pula dan meninggal sebelum siang tu, Masya Allah pun sama, Allah janjikan kita syurga. So boleh baca Saidul Istighfar ni setiap hari untuk penghapus dosa, untuk mudahkan urusan kita dan untuk hilangkan kegusaran. Kalau rasa bimbang, rasa resah, rasa buat semua benda tak kena, ataupun rasa rezeki susah nak masuk, buat-buat je tak dapat, buat-buat je tak dapat. Rezeki ni bukan sahaja harta, tapi banyak lagi benda. Tapi kalau kita rasa agak sempit ni, amalkan setiap hari. Dan paling ingat, Allah janjikan kita syurga. Jaminan syurga tu nampak mudah, tapi belum tentu setiap hari kita boleh amalkan. Okey, so jangan lupa juga untuk repost video ni supaya ramai lagi dapat manfaat sama-sama. Okey kakak abang semua, ingat ini antara salah satu usaha kita bila kita hias frame macam ni dekat rumah kan, bukan sekadar hiasan tatapan tetamu saja, tapi untuk jadikan reminder untuk diri kita kan. Bila dah beli tu, niat ni memang aku nak amalkan setiap hari Saidul Istighfar ni, tak nak terlepas. So letak dekat depan bilik kan, bila keluar je nampak dan terus remind untuk baca. Itulah yang Dian kata bermanfaat. Tapi kalau sekadar hiasan, niat pun nak tunjuk pada tetamu saja, rugilah kita. Betul tak? So ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.